Ustaz tu kata, Amir jemaah tu kata, aku dengar ada orang menangis belakang tiang. Aku menyorok belakang tu, aku nak dengar ni doa apa ni. Orang yang dadah tadi, orang yang tokan tadi, rupanya dia doa apa? Dia kata, ya Allah, dalam dunia ni aku rasa tak ada orang yang paling teruk dan jahat lebih daripada aku. Apa benda yang kau perintah aku untuk aku buat, habis aku tinggal. Apa benda yang kau larang aku buat, semua aku buat. Wahai Allah, wahai Allah, kalau kau nak campak aku masuk neraka, dah layak sangat aku masuk neraka. Cuma tadi ya Allah, aku dengar ustaz tu cerita ada 7 pemuda yang lari masuk langguang untuk selamatkan iman mereka. Ada seekor anjing tu dengan pemuda-pemuda tu, wahai Allah. Anjing tu kau cakap engkau masuk ke dalam syurga. Wahai Allah, kalau aku ni tak boleh jadi orang baik, kau tukar aku jadi anjing tu ya Allah. Kalau aku tak boleh jadi baik, kau tukar aku jadi anjing tu ya Allah. Kalau aku tak boleh jadi baik, kau tukar aku jadi anjing tu ya Allah. Sepanjang malam dia doa minta Allah tukar dia jadi anjing tu. Ada orang yang betul-betul nak harapkan rahmat redha Allah sampai sanggup Allah tukar dia jadi anjing. Akhirnya kata ustaz tadi, kami pun pisah. Lepas tu tak tahu apa cerita, satu hari aku kat satu masjid, datang satu orang lelaki, mai tutup mata kat belakang. Amir Sahab, ingat saya lagi tak? Kata Syekh Amir Sahab tadi, dia pusing belakang, aku tengok je. Macam kenal, macam tak kenal. Siapa lelaki ni? Tapi demi Allah, walaupun aku tak kenal, aku tengok muka dia, aku nampak nur cahaya iman pada wajah dia. Siapa lelaki ni? Syekh, Ustaz Amir Sahab, ingat saya lagi tak? Amir Sahab ada dakwah sekian-sekian, arak sekian-sekian, tempat sekian-sekian. Ya Allah, aku ingat dah. Tokan dadah hari tu yang aku tashkil keluar tu, lain rupa dia. Tak macam aku jumpa mula-mula dulu. Betapa nur pada wajah dia kerana natijah taubat dia. Saja je Amir Sa'd dia kata bergurau, ni nak tanya lagi, jual arak lagi ke? Jual dadah lagi ke? Jual perempuan lagi ke? Dia kata, minta maaf Syekh Ustaz, Amir Sa'd saya tak buat benda tu. Sekarang ni saya duk jual barang-barang budak-budak mainan dan sebagainya. Okey ke kerja macam tu? Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, walaupun tak ada lah duit banyak macam dulu, tapi saya rasa berkat dia luar biasa yang tak dapat dibeli dengan harta yang banyak dulu Ustaz. Aku melihat dia lain daripada hari pertama aku jumpa dulu. Ni natijah daripada taubat. Taubat ni bukan bermakna sempurna dah lepas tu, tapi istiqamah nak kekal dalam hidayah dan taufik ni benda yang paling mahal dan mujahadah yang paling tebal dan berat nak lalu sampai kita mati.